Gelap subuh pukul 6.30. Assalamualaikum, morning dan selamat pagi. Temu kita lagi rancangan Shark Angler. Ni subuh ni, sejuk. Pukul 6.30 pagi. Masih gelap lagi. Kita pasang lampu kat boat. Jadi kita nak keluar awal ni pagi ni. Keluar awal pagi ni. Tengoklah apa-apa aktiviti ada kan. Okey. Layan terus sobat. Jangan lupa bantu saya like, komen dan subscribe. Okey. Semoga semua dimurahkan rezeki dan sihat selalu. Saya doakan. Okay. Okey, kita dah sampai di spot mencari umpan ya. Nampak kita hubur air dulu, lontong ni untuk umpan ikan hidup. Banyak umpan. Alhamdulillah. Banyak. Padu mantap. Serat. Alah. Umpan kerapu. Dapat jenahak. Tanda. Dapat strike. Tak ada nak rakam. Puas hati. Ya. Dua rezeki. Strike. Wah, kerapu. Kerapu. Kerapu manis. Nak tambah. Maguk lah. Okay, strike. Allah lucu. Aduh. Dua kali lucu. Okey, strike. Dia makan tu, dia makan lagi. Okey. Wow. Rasa ni. Oi.
Alhamdulillah. Oh, kena kau. Minta maaf geng, tak konten, tak berapa nak bercakap sikit sebab sakit gigi lah. Sakit gigi sakit. Baru lepas makan ubat ni. Lain sotong. Okay sahabat, tak ada lah. Kita nak pergi spot lain pula. Apa yang kita guna? Jauh tak nampak kapal. Padagang. Kita trolling lah. Trolling Tenggiri. Tenggiri tak nak makan umpan, kita trolling. Kapal palsu pula, tengok macam mana. Strike. Lama ha. Mantap babu. Nah. Baik lah. So Allah Akbar. Bapak kau tahu. Tu patut kan lah. Aduh, kita cari lagi. Sekali letak sudah sambung. Kita update balik. Banggis. Mantap. Alhamdulillah. Dah mek. Senangnya udah galau. Mantap. Padu. Alhamdulillah. Padu. Tak ada 5 minit. Ada lagi tu. Tak pandai masalah ni. Macam main G tau. Dia macam main micro G. Bagi habis sampai dasar, tarik perlahan-lahan, injek-injek macam micro jig, injek sikit-sikit je. Itu main sampai naik dia baru 2-3 ekor. Tak apa-apa. Tak makan? Dia makan tau? Sampai dulu ulu sama. Tarik sikit-sikit gini je. Ada lagi. Tak boleh jadi ni. Lagi. Mantap. Banyak lagi editing dalam tu. Tak layan. Dia lari, buat lagi.
Mantap. Alhamdulillah. Gasok baiknya. Tu dalam. Tu. Ninja dia. Tak sangat. Dia menolak gini wah. Angin. Hanya gini pula. Baca batu sari. Boleh tak boleh. Wah. Tali lepas tali. Dekat sangat tu. Tak alih juga tu. Masa dia tua ni dia, kalau dia ada dia makan dah. Tak payah tunggu lama-lama. Kayak. Tu, tarik saya selalu gitu ha. Kalau ada mesti dia sambor. Oh, mantap. Oh, dah nikmat. Oh. Oh. Nikmat. Boleh. Jangan kendur dia tadi. Okey, naik ah. Oh, ada dua kau. Cepat, tapi. Cepat. Oh, lah. Oh, lari dah. Tu. Kau ulu mana? Depan dia. Mana? Benda. Pak muka dah aku sini tengok. Wah. Bah. Berhitam. Mana dia? Tu dia. Kita ambil. Laju dia lagi tu. Oh, dia kejar batal lagi. Ya, kau ambil. Dah buat abang hitam. Kau hitam. Ambil. Strike geng, song. Mantap geng. No. Tu dia belik kat ekor. Patutlah berat. Rasa tengkan ni. Tak berumpat. Nak hidup kau? Berumpat hati. Dia makan ni. Mana dia. Dia bahar. Mampu sini belakang. Sini ya. Minyak kapu tadi. Oh, tahan. Nah, dia lagi. Lagi. Okay guys, kita pergi spot kerisi pula. Ikan bottom tak dapat banyak hari ni.
Lepas tu jeep pun tak ada sambaran. Air lawa tapi jeep tak ada sambaran. Kena umpai ikan hidup. Sendiri pun tak ada. Ayam pun tak nampak. Jadi kita pergi cari kerisi pula tengah laut. Okey, layan terus. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bengkok pula mata air. Duk. Oh, serat selalu. Apa? Ya, tunggu. Dua. Tak lekat. Berasa macam makan ni. Ni scan. Nonton. Oh, tidak. Sabri strat. Sabri strat. Oh, tu dia. Mankah semua dulu. Darat adu laut. Moh semangat aku. Ikan inilah buat lemah semangat. Babi pun tu. Orang nak lepas ke dia. Spesies dia juga. Beko. Mana tu sampai apa? Ikan. Kerisi. Makan. So, nak mulut ni.
Strike geng, strike. Tekong strike. Nó vừa tốc độ này tới lúc bạn này rồi gì dah rodak rupanya. Apa? Mak you bodoh. Oh yang sedap kan ni. Kau tak nak. Tak sedap. Nak jual tak ada harga. Ambil. Bau sih. Ha? Bau sih. Lima bau sih. Lima posis kilo. Baik tak payah. Baik bagi dia hidup je. Asyik-asyik. Okay dah. Dah berapa sawuk lah. Masa untuk balik sahabat. Masa untuk balik. Hari dah petang. Pukul 4 petang. Gelap sok lagi. Gelap. Okey sahabat, kita dah selamat sampai di JT ya. Terima kasih buat semua yang menonton, like, komen dan subscribe. Tak maaf banyak video kita kurang bercakap sebab sakit gigi tiba-tiba ha? Sakit gigi tiba-tiba. Okey, kita tengok hasil terus. Hasil kita ni My Apollo Kerisi saiz padu-padu. Aduh ya Allah. Kerisi kembung, kerisi padu saiz. Mak dia kan lambat balik dia kena angin tu lah. Ha. Parok-parok ni tu. Ha? Kerapu kan? Kerapu. Strike tadi? Apa tak strike tadi? Strike kerapu. Umpan sotong. Oh, tu abohnya. Mantap tekong. Okey sahabat, seperti ini. Lepas ni lah rezeki kita. Rezeki kita sebakul lebih ha. Kerisi 20 kilo ada. Lepas tu ni ikan ebek
Bebek tekong dapat tadi, kerapu saya dapat. Tu sotong ada kat atas. Sotong tak berapa ekor. Ni tekong strike tadi. Tekong strike. Bebek. Kita lah kumpak. Orang dapat kerapu. Kita strike kerapu ke tadi. Sekor ke kerapu baby. Kerapu manis. Tu ada 2 ekor. Banyak tu kau. Kerapu manis. Banyak tu kau tinggi ni. Ikut Saya ekor. strike. Kita dah tarik lagi dulu. Okey sahabat. Lalu. Lepas balik tak nak okey. Okey sahabat. Ini sotong kita. Saya punya sotong tadi strike. Rasa 6 ekor, 2 ekor buat umpan. Kita nak balik lagi di sini. Nah, ada besar ni sekor ni. Sotong mabang. 2 ekor buat umpan. Sebab sotong ni liat ni, sedap sikit buat umpan. Krisi suka makan sotong ni. Dia lambat habis. Satu kita nak bau basuh rail. Jadi kita gunakan ni mesin ni untuk tiup angin. Tengok macam ni. Baju air tembok. Teradik. Banyak punya ni tekong banyak mesin teradik. Tengok berapa kilo? Terisi. Ha? 12. Ha? 17 kilo. 17 kilo. Campur dengan yang ni. Campuran ni ada lah sikit. Harga ni ada lagi. Banyak 10 kilo. Kilo 200. Kilo 3. Kat kilo 4 kau. Kecil sikit lah. Yang tu kilo setengah. Alhamdulillah hasil hari ni syukur pada Allah. Adalah juga hasil. Hari ni kita mancing saja. Tak ada aktiviti angkat bubu, tak ada hari ni. Inilah hasil aktiviti memancing. Okey sahabat, konten kita sampai kat sini saja. Sebab dah tak larat dah, gigi pun sakit. Next time kita jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Padu mantap. Bye bye. Okey sahabat, lauk kita hari ni asam pedas ikan semilang. Asam pedas ikan semilang. Kalau gelak tak apa nampak. Okey. Itu lauk goreng ayam. Ini ada Ikan goreng. yang goreng. Asam pedas semilang goreng. Lepas tu tembikan macam biasa ada dah peti. Okey sahabat.